Tasha, saya Esther dari TVPSS Merbau. Hari ini berlangsungnya Majlis Generasi 2025. Majlis Generasi merupakan merupakan detik bersejarah bagi kita semua, iaitu kejayaan, usaha, semangat dalam menuntut ilmu. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, bersama saya sekarang Puan Pengetua Amanda Chong Lingo. Hari ini kita nak tanya beberapa soalan. Satu soalan sahaja sebenarnya. Saya nak tanya, apakah cabaran di sebalik menjayakan kedua-dua majlis di hari yang sama? Dan seperti kita tahu, Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar ini sudah kita adakan, dan Majlis Graduasi tingkatan 6 dan juga tingkatan 5 ini merupakan majlis yang baru. Jadi boleh tak Puan Pengetua kongsikan apakah cabaran di sebalik menyediakan atau menjayakan kedua-dua majlis ini? Okey, terima kasih. Untuk maklumat semua, sebenarnya selama ni sekolah memang hanya mengadakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang sahaja. Tapi bagi pihak sekolah, kami nak juga meraihkan pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 6 yang pernah berjaya menamatkan pengajian mereka di sekolah ini. Jadi kami telah mengadakan majlis graduasi yang pertama pada tahun ini. Kalau di sekolah yang enrollment besar selama 600 orang graduan tingkatan 5 dan 6, cabaran untuk mengadakan majlis MAPC dan graduasi memang banyak. Yang pertama ialah apabila sekolah mengadakan dua majlis pada hari yang sama, kegangan masa. Seperti hari ini kami kena buat dua majlis sehingga ke petang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak memohon maaf kepada ibu bapa pelajar kerana graduan tingkatan 5 dan 6 selama 600 orang pelajar telah memenuhi kapasiti dewan sekolah. Jadi ibu bapa pelajar tak dapat dijemput oleh sekolah hadir untuk majlis graduasi ini. Jadi ini merupakan satu bagi pihak sekolah satu kekurangan yang tang sekolah akan ikhtiarkan. Selepas ini kami cuba untuk lipatkan ibu bapa bersama dalam majlis graduasi. Kegangan yang ketiga ialah guru-guru di sekolah ini sangat bertungku rumus dan mereka meluangkan banyak masa untuk komitmen mereka untuk menjayakan dua majlis yang cukup meriah dan cukup besar ini. So, semua ini saya percaya cikgu-cikgu SMK Merbau mereka sanggup melakukannya kerana demi anak-anak SMK Merbau. Demi meraihkan kejayaan anda, kami sanggup untuk mengharungi semua cabaran ini. Tahniah kepada semua graduan tingkatan 5 dan 6 dan semua penerima MAPC pada tahun ini. Thank you. Terima kasih Puan Pengetua atas perkongsian dan cerita berbual TVPSS Merbau. Baiklah, sekarang kita bersama Arabella yang merupakan pelajar tingkatan 6. Baiklah, saya akan menanyakan satu saja soalan. Apakah momen terindah yang kamu rasai sepanjang kamu berada di SMK Merbau? Sepanjang saya berada dekat SMK Merbau ni, saya rasa momen terindah saya masa saya dapat result SEM 2. Sebab SEM 2 is known to be the hardest SEM untuk Form 6. And saya ended up dapat good result. Terima kasih kerana sudi ditemu buat oleh TVPSS Merbau. Baiklah, bersama sekarang Abang Arwandi yang merupakan senior tingkatan 6 kita pada tahun ini. Hari ini nak tanya beberapa soalan lah. Satu soalan saja sebenarnya. Soalannya, apakah momen terindah semasa kamu berada di SMK Merbau dan menimba ilmu di SMK Merbau pada tahun ini? Momen yang paling indah bagi saya pada waktu first semasa Form 6 tu, apabila kami orang buat aktiviti seperti macam mengecat sekolah, pas semua tu susun bata semua tu, itu buat kami macam gembira before kami nak habiskan sekolah ni, dan juga sejumpa kawan-kawan baru dekat sini. Terima kasih Abang Arwandi kerana sudi ditemu oleh TVPSS Merbau dan juga sudi berkongsi momen terindah anda. Terima kasih. Sekian saja bagi majlis hari ini. Semoga majlis ini dapat menjadi contoh bagi kita semua. Saya Esther melaporkan. Sekian, terima kasih. Majlis